Ramai kata segmen MPV di pasaran kita dah dikonquer oleh Alza dan juga Xpander. Tapi Hyundai Motor Malaysia tahu segmen ni boleh buat banyak duit. Sebab tu mereka preview kepada umum yang ini, Hyundai Stargazer versi facelift di Klims 2026. Yang ini lebih nampak matang, lebih nampak dominan, nampak lebih gagah pada pandangan aku. Tak tahulah ini sebuah Hyundai, mungkin kita akan rasa ini adalah sebuah Mitsubishi Xpander. Sama karakter macam CVT. Tapi sebelum tu, yang baru saja menemui channel YouTube Pandu Laju, bantu kami untuk subscribe dan juga ikuti kami di semua media sosial untuk tahu lagi update terkini dunia otomotif tempatan. Let's go! Datang dengan 3 varian iaitu Style, Prime dan X. Model ini dikatakan kalau ikut arah angin, suku keempat tahun ini dan bermula daripada harga RM99,000 bagi varian Style dan juga untuk Prime RM109,000 dan versi flagship dia RM121,000. Tapi flagship ni kurang dia ada 6 seat saja. Dan sebab ini adalah versi facelift, kita dapat grill yang dah memanjang melentang dengan dia punya strobe light depan ni pun dah sedikit putus-putus. Kalau compare dengan pre-facelift, dia lebih memanjang kiri dan kanan tanpa garisan putus-putus ni. Dan bagi aku, design lama tu seakan-akan Robocop, yang ini lebih nampak matang, lebih nampak dominan dan juga ditambah dengan bumper depan silver matte seperti ini. Dia nampak lebih gagah pada pandangan aku. Lampu depan pula datang dengan LED sepenuhnya dan juga headlight dia ni lebih kurang seperti Santa Fe dengan proportion depan ni pun lebih kurang seperti pesaing dia iaitu Xpander. Baiklah, untuk bahagian tepi pula kita akan menerima sedikit lekuk-lekuk aerodinamik, tapi kita tak dapat side skirting bahagian bawah ni. Itu mungkin hanya tersedia untuk varian flagship iaitu X. Dan untuk tayar pula kita dapat tayar Goodyear 205/50 dengan rim saiz 17 inci bagi varian Prime. Untuk varian Style kita dapat 16 inci dan untuk varian X kita dapat 17 inci juga. Dan kalau lihat belakang ini, kita ada cermin yang besar untuk kita intai barang-barang peribadi kita. Tapi kalau korang rasa tak selamat, boleh saja tambah grill aftermarket. Dan untuk varian Prime kita tak dapat roof railing atas ni seperti varian X. Jadi yang itu mungkin kita kena tambah secara aftermarket juga. Untuk wheelbase, okey, wheelbase dia Hyundai Motor Malaysia claim dia adalah yang terpanjang bagi segmen MPV di pasaran Malaysia kalau mereka dah lancarkan nanti secara rasmi, iaitu seluas 2,780mm dengan tinggi dia 1,710mm dan lebar dia 1,780mm. Dan kalau boleh nampak proportion belakang ni, kalau kita tak tahulah ini sebuah Hyundai, mungkin kita akan rasa ini adalah sebuah Mitsubishi Xpander. Mungkin mereka inspirasi daripada syarikat tersebut, kita pun tak tahu. Untuk bahagian belakang pula masih lagi mengekalkan konsep ataupun ciri-ciri muka hadapan, iaitu kita dapat DRL sepanjang-panjang ni daripada kanan ke kiri. Dan juga kalau pre-facelift, dia punya lampu tu ada betul-betul diamond cut. Yang ini tak ada, hanya fully LED. Dan untuk bahagian bumper masih lagi menggunakan kemasan silver matte dengan logo Hyundai di bahagian tengah itu bersama dengan dia punya emblem Stargazer berwarna silver matte juga, sama seperti bahagian bumper. Okay, bila kita dah buka saja boot space yang tak ada electric boot ni, kita akan dapati ruang kargo seluas 200 liter. Even kita naikkan third row ini. Tapi kalau nak lagi ruang yang lebih luas, boleh saja turunkan third row ini dan kita akan dapat ruang capacity boot seluas 500 liter lebih. Tapi andai kata anda nak beli tikar kan panjang kan tak muat kalau 500 liter. Jadi boleh turunkan second row pula dan anda boleh dapat ruang capacity boot seluas atas 1,300 liter. Cukup-cukup luas, cukup-cukup praktikal. Untuk enjin pula, dia guna enjin jenis 1.5 liter MPI Smart Stream dan kuasa yang dihasilkan adalah sekitar 115 PS dengan 144 Nm torque. Kotak gear jenis IVT iaitu sebuah kotak gear yang sama karakter macam CVT. Cabin pula untuk varian Prime dan juga Style kita dapat 7 tempat duduk, tapi untuk varian X kita dapat captain seat untuk second row. Jadi kita akan dapat 6 tempat duduk saja untuk version flagship. Tapi untuk steering bagi varian Prime ini kita boleh lihat dia sangat-sangat ergonomik. Tak dapat pedal shift seperti yang aku harapkan sebab tadi mereka ada tunjuk
rupa-rupanya pedal shift hanya tersedia untuk varian X saja, iaitu varian flagship. Untuk Prime kita tak dapat, tapi kita dapat driving mode iaitu Eco, Normal, Smart dan juga Sport. Selain itu kita terima juga Smart Cruise Control, ada sistem 2.0 dan yang terakhir sekali mereka ada masukkan juga Hyundai Smart Sense, iaitu sebuah features di mana dia membantu kita untuk kawal kita punya safety features, keselesaan dan juga kita punya awareness di atas jalan raya. Dan untuk bahagian cluster display meter juga, mereka amat menitik beratkan bahagian pencahayaan dan juga kita punya keselesaan memandang dia. Sebab yang ini datang dengan saiz 10.25 inci dan untuk infotainment sama juga 10.25 inci dan dia punya design tu adalah secara bersambung dan ya, tidak melengkung, hanya straight saja. Untuk bahagian button-button analog pula masih mereka terapkan supaya lebih mudah untuk kita capai dan juga kawal. Kita ada aircon dan juga volume dan juga dia punya segala magnetik yang fokus kepada keselesaan kabin ruang hadapan dan juga belakang. Untuk dia punya gear stick normal, automatic, kabel Type A dan Type C ada di bahagian depan bersama juga dengan 12 volt charging pada bahagian bawah ini. Cup holder ada dua, electric parking dan juga dia ada armrest konsol di bahagian tengah ini bersama dengan glove box yang boleh dikatakan agak luas bersama dengan sedikit ruang untuk meletak kertas, phone ataupun asam untuk perjalanan yang jauh itu. Dan di atas ni juga boleh dikatakan soft, tapi tidaklah terlalu ini keras, ini soft sikit. Dan ya, overall untuk design kabin hadapan ini simple, minimalistic dan kita terima fabric untuk seat hadapan. Okey, untuk second row pula kita dapat fabric dan juga kulit pada tempat duduk dan yang paling menarik untuk second row kita dapat meja untuk kita letak kudapan kita. Tapi air tak boleh lah sebab cup holder pun tak ada. So, mereka letak di bahagian pintu. So pintu kita ada cup holder bersama juga dengan charging port Type C di bahagian tengah itu dan untuk passenger tengah ni dia punya ketinggian letak kaki tu tidak terlalu tinggi. So boleh dikatakan selesa lah untuk perjalanan yang untuk sederhana dan jauh mengikut kepada saiz badan. Oh, bercakap soal saiz badan pula, untuk headroom bagi seorang yang dewasa agak luas, memang tinggi dan legroom juga memang cukup-cukup luas dan kita boleh adjust kita punya second row seperti kerusi driver dan front passenger. Jadi kalau anda rasa generous untuk bagi legroom yang luas kepada third row, sebab third row pun ada disediakan dengan dua tempat duduk, anda boleh kedepankan seat, tapi kalau orang belakang buat hal dengan anda, jangan bagi dia legroom. So, dengan harga dia dan spek dia, agak-agak boleh jadi pesaing atau tidak untuk segmen MPV di pasaran kita pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Cuba komen dan kita jumpa di video akan datang.